Kalau untuk yang hitam harga 629, kalau untuk 52cc harga 480, kalau untuk 43 DT harga lebih kurang dalam 379. Okey bang, Assalamualaikum, selamat petang. Right, dekat depan saya ada 3 model daripada Ogawa. Ini 3 model ni yang saya buat video itu hari Sabtu itu hari. Okey, video tu pun alhamdulillah 70,000 lebih dah view. Okey, yang ramai yang tanya beg kuning, saya dah tak tahulah untuk beg kuning mesin rumput ni dah kali ke berapa. Tapi kalau masih ada permintaan, masih ada yang tanya harga, yang masih lagi nak beg kuning, saya buat lagi video untuk beg kuning. Okey, yang dekat sini ada 43cc, yang ini 52cc, yang ini 43 TK. Yang abang tengok steady macam brother duduk diam, enjin hidup, stay relax je yang ini. 43 TK. Alright, 43 TK ni penggunaan atas 4 jam abang boleh ambil yang hitam, penggunaan bawah 4 jam abang boleh ambil 2 model ni. Cuma 2 model ni membezakan dari segi cc lah. Yang ini 43, yang ini 52. Tergantunglah yang mana abang nak. Okey, untuk harga abang boleh tengok dekat beg kuning dekat bawah tu. Ketiga-tiga untuk model ni saya akan letak harga. Okey, ketiga-tiga ni brand daripada Ogawa, ada 6 bulan warranty. Kalau untuk yang hitam harga 629, kalau untuk 52cc harga 480, kalau untuk 43 DT harga lebih kurang dalam 379. Okey, ketiga-tiga model ni harga mampu milik. Okey, warranty 6 bulan. Barang pun abang try, abang bacalah dekat komen yang video yang saya post tu. Okey, kalau abang rasa berbaloi, puas hati dengan abang punya pembelian, dengan bajet abang boleh grab model-model ni tersebut. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.